Assalamualaikum, selamat malam. Hai semua, saya Amira, host anda untuk podcast tube Sihir Seram. Sihir Seram merupakan sebuah channel yang berkongsi kisah sihir anda. Mungkin itu kisah anda, tapi pengajaran untuk semua. Dalam setiap jiwa ada sisi yang tak pernah disinari cahaya. Disitulah Sihir Seram menjadi tukang cerita. Tanpa membuang masa, saya hari ini memperkenalkan anda dengan naratif cerita daripada seorang wanita muda, cantik, rupawan, iaitu Mbak Sarah. Hai, nama aku Sarah. Tapi dalam cerita ni, aku nak korang kenal aku sebagai Nisa. Masa tu, aku baru nak solat Isyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Siapa tu? Aku tertanya-tanya, ada orang ke? Sejak 2 menjak ni, aku perlahan-lahan menjadi tak fokus. Rasa macam orang gila. Aku tak boleh beza realiti atau imajinasi. Malam tu, aku cuba tidur. Apa ni? Astaghfirullahalazim. Nisa, aku wis nunggu kowe. Nisa. Aku dah jadi makin gila. Aku dah macam orang gila. Aku tak boleh beza. Itu apa? Astaghfirullahalazim. Aku duduk atas katil pun aku dengar macam-macam. Astaghfirullahalazim. Hari ketiga, aku cuba berfikir, tapi pat suku lipat, siapa cepat dia dapat. Pat suku lipat, siapa cepat dia dapat. Apa ni? Aku tak gila kan? Aku tak gila. Kalau aku gila, siapa nak tolong aku? Aku sorang-sorang. Hari tu, aku memakan lipstick. Mesti Aris rindu kan? Tengok aku yang cantik ni. Dah hari keempat, keadaan aku semakin teruk. Aku sendiri dekat rumah. Aris, suami aku, tak balik-balik.
Boy, Mana Haris ni? Lapar. Kabeh sing ana ing kana wana kae Sukma. Aku menjadi gila sendiri. Tak ada siapa datang. Tak ada siapa pujuk. Ratna? Ratna? Kau datang? Mesti kau terkejutkan. Rumah bersepah. Nanti Haris balik, dia kemas. Jom, kita solat. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Aku nahan. Aku dengar suara tadi. Aku dengar. Bunuh dia. Aku tak boleh dengar semua tu. Aku tak dengar. Haris? You dah balik? Haris? Korang semua penipu! Kau tipu aku, ha? Kau tipu aku? Haris. Aku masih dalam bayangan. Haris tak pernah pulang. Haris. Jauh timur, jauh selatan. Kalau dari barat kau bukan milikku, maka semesta pun tak mampu jadi dirimu. Aku sedar. Aku sendiri. Aku menusuk gambar pernikahan kami. Aku halusinasi atau aku memang gila sendiri? Ratna, itu bayangan aku. Aku sendiri dekat rumah ni. Aku sendiri. Tak ada siapa datang pujuk.
Siapa datang bantu? Aku sedar. Selama ini Aris hilang. Haris yang tak pernah pandang aku. Ratna yang mengkhianati aku. Nanti kalau kamu udah gak mau sama Aris, aku bisa kok temanin Aris. Atau kita bisa berkongsi Aris. Sarah kan bisa punya mama baru sama aku. Aku bersumpah. Dari timur ke barat, dari selatan ke utara, Nisa Aryuni, Aris Wibowo, mati kau dipisahkan sama serutan nyawaku. Ku pastikan kau tak mampu jadi milikku. Aku bunuh kau mati sampai nyawa terakhirmu. Mandasi Mali Jawa, ku putusi bahagia. Takkan bahagia kau tinggalkan mak aku. Takkan terputus ikatan itu. Akan ku balas setiap nyawamu atas kematian ibuku. Jadi, sebenarnya saya anak pada ibu saya, Nisa. Ibu saya sudah tiada. Terima kasih Mbak Nisa atas perkongsian cerita yang sebenarnya sedih. Kita sebagai anak mengalami keadaan seperti itu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pesanan kepada semua, jika manusia mencintai manusia sesama lain, hendaklah mempunyai panduan dan juga garisan kehidupan supaya kita tidak hanyut dalam membuat sehingga menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja perkongsian Sihir Sembang pada malam Jumaat hari ini. Semoga anda semua sentiasa berkongsi bersama kami, terungkai cerita dalam Sihir Seram. Biar kami berbicara.